aku baru beli brand kilat ni punya drill kan. So aku tengok warranty card dia, uish, ada gambar landu baik tu. Tapi aku bukan nak cerita pasal tu, aku cerita pasal warranty yang ada pada brand kilat ni lah. So kita boleh tengok kat sini, dia punya warranty dia berbeza-beza guys untuk secara detail ni lah. Kau tengok brush motor, kalau brush motor 6 bulan, kalau brushless tahun, kalau all battery 1 tahun, kalau kilat pro 18 month warranty. Kilat pro ni aku tak sure, mungkin kita boleh add on kot dia punya warranty tu. And warranty dia juga, tengok ada tulis warranty dikecualikan untuk kerosakan akibat buatan manusia, kesilapan penggunaan yang menyebabkan kerosakan air masuk ke dalam bateri, dan pembongkaran mesin secara persendirian dan tanpa kebenaran. Untuk warranty, pelanggan perlu mengisi maklumat di bawah, kemudian lampirkan bersama bungkusan dan hantar semula ke gudang kami. So kalau korang nak hantar balik kan,